Hari ni aku nak try lampu daripada Woburn ni. Kau tengok belah sana, sangat gelap. Kau tengok, terus cerah mat. Dia kecil je, besar tapak tangan macam ni je. And dia siap ada lampu macam ni tau. Dia macam flashlight polis punya tu kan. Memang sangat nice lah. Dia ada 3 jenis mode lampu which is yang ni kau tengok. Aku tekan, dia nyala. Boleh tukar lampu dia ni. Nampak? Macam-macam warna ada. Kalau korang tekan 2 kali, dia akan kelip-kelip macam tu. Untuk safety kan. Kalau korang ni jogging ke kan, kat sini ataupun kerja tengah malam, memang nampak. Kalau korang double klik, dia akan jadi macam ni. Dia akan menyala macam flashlight itu. And bila korang hold kat sini, dia akan menyala lampu yang dia agak soft. So kalau korang camping kan, ada nak cari barang-barang, tak nak terang sangat, nak membaca boleh dalam gelap, memang boleh lah. And korang boleh laras juga kecerahan dia ni. Kat sini dia ada knob dia, kau nampak terangkan brightness dia. Untuk hidupkan lampu dia ni, korang boleh tekan juga dekat belakang ni. Tapi ni korang kena hold lah. Tapi kalau korang tak nak hold, tekan je sekali kat sini. Nampak? Dia terus nyala. Dan korang tak kena hold apa-apa pun. Kalau korang nak malapkan lampu dia pun, laras je kat sini. Dia akan terus malap. Nampak? Kalau paling terang, kau tengok dia punya terang dia tu. Serius, sangat-sangat lah terang. Kalau dalam gelap memang insyaAllah semua nampak lah. Kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.